Kompang bergema pusaka bangsa dipadu oleh si anak muda. Hadir tuah meriah suasana, kami menyambut penuh gembira. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Hazmi Rafiz bin Abdul Rahim, Pengarah Pejabat Timbalan Naib Chancellor. Yang berusaha Encik Arman bin Muhammad, Timbalan Ketua Pustakawan Perpustakaan Laman Hikmah. Dan yang berusaha Encik Ahmad Fitri bin Yahya, penceramah jemputan kita pada hari ini. Yang dikasihi komuniti di sekitar negeri Melaka, warga UTM serta para hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Melakaku Maju Jaya. Rakyat bahagia menggamin dunia, salam kebersamaan mendepani perubahan. Majlis mengucapkan selamat datang kepada semua hadirin ke program motivasi Hebat dengan Adab, Unggul dengan Ilmu, anjuran bersama Perpustakaan Laman Hikmah PLH, Kelab Mahasiswa Madani kami UTM, dan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni HEPA. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, saya ingin menjemput saudara Iqbal Syarifuddin bin Arif Budiman untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersyukur kehadratmu atas segala nikmat dan rahmatmu yang tidak terhitung. Pada hari yang penuh bermakna ini, kami berhimpun bagi menjayakan program motivasi Hebat dengan Adab, Unggul dengan Ilmu. Ya Allah, berkatilah majlis kami ini dengan limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu. Jadikanlah majlis ini sebagai medan untuk kami memperkukuh ukhuwah, menyemai semangat kecemerlangan dan menzahirkan rasa syukur atas kejayaan yang telah Engkau kurniakan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan hati, kejernihan fikiran serta kekuatan untuk terus berusaha dalam mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Lindungilah kami daripada segala perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Allahumma alhimna rushdana wa qina syarra anfusina wa zayyin akhlaqana bil hilmi wat taqwa wanfa'na bi ilmin nafi'in wa amalin salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 Ya Rabbal Alamin. Moga Allah memberkati perjalanan majlis kita pada hari ini. Terima kasih kepada saudara Iqbal Syarifuddin bin Arif Budiman. Para hadirin sekalian, program ini menzahirkan kerjasama erat antara Perpustakaan Laman Hikmah dan Kelab Mahasiswa Madani UTM dalam mengangkat martabat ilmu serta membina pelajar dan staf yang cemerlang akademik dan sosial. Ia juga bertujuan meningkatkan kesedaran tentang peranan sebagai pemimpin berilmu yang mengamalkan nilai ihsan, empati dan saling menghormati. Sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama menyaksikan satu video yang telah disediakan sempena majlis kita pada hari ini. Seorang pelajar perempuan tingkatan 4 di sebuah sekolah di Petaling Jaya, Selangor maut selepas ditikam seorang pelajar lelaki. Polis sedang menyiasat kejadian buli membabitkan sekumpulan pelajar perempuan di dalam tandas sebuah sekolah menengah di Meru, Kelang, Selangor.
Para hadirin sekalian, sudilah saya memperkenalkan penceramah kita pada hari ini. Dalam gelanggang kata dan peradaban bicara, hadir seorang insan yang menjadikan bahasa sebagai senjata, suara sebagai kuasa dan pentas sebagai amanah budaya. Lebih 2 dekad, tepatnya 22 tahun, beliau meniti arus penyiaran tanpa goyah di gulung zaman. Bukan sekadar pengacara profesional, beliau juga penerbit, penulis lirik, jurulatih komunikasi, moderator, penulis buku, aktivis pantun, motivator dan juga penasihat industri. Bersandarkan sarjana pendidikan bahasa Melayu dari UPSI, ijazah komunikasi dari USM dan status elit UM Fellow, beliau menggabungkan ilmu, pengalaman dan adab dalam setiap langkah. Keunggulannya diterjemahkan melalui pelbagai pengiktirafan yang diantaranya ialah ikon bahasa kebangsaan, anugerah pengacara TV terbaik, pengulas TV terbaik Seri Angkasa, tokoh pendakwah kreatif serta deretan anugerah industri muzik. Dengan penuh penghargaan, majlis menjemput yang berusaha Encik Ahmad Fitri bin Yahya ke pentas untuk mengisi slot program motivasi hebat dengan adab, unggul dengan ilmu. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Baik, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani itu semua. Yang saya hormati Encik Arman bin Muhammad, Timbang Ketua Pusakawan Kanan Perpustakaan Lam Hikmah, dan pada semua, saya tengok adik-adik dan mungkin anak-anak yang hadir pada hari ini. Saya bukan hanya belajar varsity saja, tapi juga libatkan dari college ya. Saya difahamkan dari KYS ada. Ada lagi tak yang tak saya sebutkan dari mana lagi? UTM pastinya, yang lain? Tak ya? Dari Perpustam ya. Kita berhenti, kita sembang santai lagi. Saya teruja dapat bersama kembali di UTM ni. Biasa library sinonim dengan keadaan yang senyap sepi kan, tapi nampaknya zaman dah berubah, library pun lain. Dan antara sebab saya datang juga, bila program libatkan anak muda, saya teruja. Yang pertama sebab bukan lagi anak muda. Hadapan saya ni semua, siapa sini yang bawah umur 18 katakan? Wah, mudanya kan? Kalau rasa 18 pun tak apa, mengaku je. Umur macam ni, dia bukan lagi, dia lepas Gen apa? Gen Z dia? Bukan senang ya. Okay, sebab kita di zaman yang sangat mencabar, zaman yang kalau saya tanya, adik masih beli surat khabar? Masih? Dah tak beli ya? Zaman-zaman yang anda rasa sangat mudah sebab digital, teknologi, dan juga zaman sekarang ini sangat maju dan berkembang, serta yang paling terbimbangkan, kalaulah ada ribut taufan yang memudahkan identiti kita sebagai bangsa yang indah berbudaya. Okay. Baiklah, saya macam terlindung juga ya kat sana. Kita berhenti dan santai. Jujurnya nak tanya kan, kepada adik-adik yang umur bawah 20 ni, KYS maksudnya 100% asrama kan? Tak juga? Tak? Okey. Ada tak siapa-siapa kat sini anak muda yang kalau bergaduh kawan dia marah-marah, marah kawan dia dengan pantun, ada tak? Macam kau ni abu, bunga kembang dalam helaian. Tidaklah, tak ada. Ini kan Melaka. Tak ada. Okey. Minta maaf ya, saya pengalaman pertama saya datang ke Melaka tahun 97 itulah ya. Ada pertandingan pantun. Kita pun dalam fikiran ni bila kita bertanding, kalau kita bertanding ni mesti dah masuk dalam mood pantun kan. Sentiasa dalam pantun je. Nampak bunga pun bunga hijau berselang kuning di bawah angin. Dalam fikiran ni semua fikir macam tu je. Tiba-tiba bila sampai, minta maaf ya, sampai first time pertama kali ke Melaka, kita tengok ada orang marah macam, minta maaf ya, disebut macam lahabau apa lagi? Minta maaf ya, okey. Terkejut lah sebab kita tengah berpantun kan. Kan dia dengarkan ini pantunnya. Minta daun diberi daun, dalam daun ada bicara. Minta pantun diberi pantun, dalam pantun ada bicara. Bila orang respon kita macam, oh baguslah Hanat. Macam kontras je. Kita tengah memperjuangkan sesuatu yang indah kan. Tapi kalau dia ada
tempat yang dia ada bahasa-bahasa tersendiri. Siapa sini orang Kedah katakan? Orang Kedah? Ada? Pernah tak macam kita buat yang terbaik, tiba orang rasa macam kalau makanan tu sedap apa? Ada yang kata macam sedap nak mampu ya, macam maksudnya ada benda yang kontra. Kita bercakap indah tapi di bahasa-bahasa tempatan tu dia punya bahasa memang macam tu, tak dapat diubah. Cuma yang saya risau, saya percaya depan saya ni majoritinya anak muda, semua ada TikTok kan. Sebab saya sebagai juga sebagai ikon bahasa, kadang-kadang saya beritahu lah, okey, kalau macam viral dalam bahasa Melayu tu panggil apa? Tular kan. Kalau influencer, pempengaruh. Saya pun beritahu lah dekat audience, okey, influencer, pempengaruh. Kalau pencipta kandungan, konten. Lepas tu ada yang tak terima, dia kata, dia kata buset. Saya pun berkata, buset. Saya pun buatlah carian di internet. Rupanya mereka terpengaruh dengan ayat Indonesia. Kalau macam bucin, budak cinta. Buset ni budak setan. Saya kata, sebab itu ada guru yang dia protes. Dia kata, kalau dalam karangan pun ada yang meminjam bahasa-bahasa dari TikTok, bahasa-bahasa yang tak guna pakai dalam laras bahasa kebangsaan. Okay, kita bimbang lah. Sebab di seberang pun mereka ada, semua negara ada ancaman bahasa-bahasa beginilah yang tak ada dalam bahasa formal atau protokol. Kita panggil bahasa pasar. Okay, saya berdiri sikit ya. Kita panggil dia laras bahasa intim. Bahasa intim ni maksudnya kalau sesama kawan ada bahasa dia. Kalau bersembang dengan mak bapak ada bahasa dia kan. Kalau dengan cikgu bahasa lain. Kalau jumpa ustaz-ustaz bahasa lain. Kalau jumpa mak repit bahasa lain. Okey, kalau dengan kawan sembang macam mana? Cuma tak kisahlah sembang macam mana pun, kadang-kadang ayat yang digunakan itu kontras. Okay, contohnya macam first time datang ke UiTM, macam kita, wah, library ni cantik, SIAL. Ataupun dia nak tukar SIAK. Macam itulah ya. Okay, mamak tu handsome doh, macam cantik sial. Jadi macam kontras lah dengan apa yang kita buatkan pada zaman yang beradab ya. Kita panggil dia berborak dalam circle lingkungan, tetapi kena juga kita faham dia punya tu. Semua orang akan bercakap dalam lingkungan. Pernah tak adik yang baju hitam tu, nama apa? Nama? Boleh bangun? Pakai tali leher tu. Tak nak tanya nama je. Arif, asal mana? Penang. Okey, pernah tak pergi ke pasar? Orang Penang panggil apa? Pasar? Pasar. Orang Penang panggil apa? Pasar. Betul ke orang Penang ni? Betul ya? Okey. Okey, dengan kawan ya, awak umur berapa? 20. Okey, dengan kawan pernah tak pergi ke pasar gunakan bahasa persuratan? Tak pernah? Order kedai mama tak pernah? Macam mama, saya dah roti canai yang berlimpahan dengan kuah banjir, teh tarik yang bermaniskan gula cinta dan realiti. Ada tak? Bila kali tak Arif cakap bahasa macam tu? Ada tak? Tak boleh guna? Okey. Sebab itu saya malam ni anda boleh tengok, saya sebagai juga seorang penulis lirik lagu, saya macam menegurlah tentang budaya ini. Dalam lagu terbaru yang saya buat, itu tajuknya Rencong, nyanyian Siti Nurhaliza. Okay, lagu ini masih lagi baru, tentang zaman sekarang lah, cabaran zaman sekarang. Sebab saya bimbanglah anak muda tak kenal tentang situasi semasa. Okay, saya tanya lagi, sebelah Arif tu yang minum air kotak tu, boleh bangun tak? Soalannya senang je tanya. Okay. Cik Arif ni malu sangat, kita nak bangun. Okey. Okey, nama? Dini. Denny. Korean atau Malaysia? Korean. Malaysia. Okay. Sebutkan saya 3 jenis ulam-ulaman. 3 jenis ulam yang ada di Indonesia. Apa je baku? Bayam. Bayam je.
Bayam sayur lah, dia macam ulang-ulang. Kita tengok kat pasar kan. Okay, pucuk batu, pucuk ubi. Nampak macam diri ni, awak ni jenis yang makan spaghetti. Makan tak laksa ke makan? Makan? Okey. Apa lagi? Okey, kemudian nama 3 jenis kuih-kuih Melayu. Keria. Oh, surprisingly awak tahu. Sebab awak macam burnt cheesecake punya muka kan. Budak-budak modern sekarang kan. Okey, kuih keria lagi. Kalau tepung apa? Tepung gandum. Tepung pelita. Okey. Keria sebab Melaka ni terkenal dengan keria kan. Sedap sangat. Okey. Yang kedua, tepung pelita. Ketiga, Kuih sarang buruk. Sarang buruk pula. Sarang semut. sarang semut. Asal mana dia? Johor. Oh, patutlah Johor. Saya tak risaulah sebab masih ada budaya dia kan. Okey. Rasanya bimbang tak nanti orang membesar, nanti ada anak semua, mereka tak memahami sangat tentang adat budaya. Bimbang tak? Bimbang ya? Okey, kalau saya bagi ayat awak sambung ya. Hidung tak mancung, pipi Tembak. pipi demam. Dia ada perbidalan peribahasa kan. Hidung tak mancung, pipi Tak sorok. Oh, okay, masuk kelas balik lah. Arif bantu dia cepat. Kita tak tahu hidung tak mancung, pipi. Awak ni hidung dah tak mancung, pipi pula bukan tembam-tembam. Pipi tersorong-sorong tu peribahasa kan, bidalan. Okey, dapat terima kasih. Okey, itulah dia. Itu maksudnya ada kaitan dengan adab lah. Okey, contohnya kalau awak di rumah kan, tetamu datang, ada makanan, contohnya macam nasi ayam, nasi bertimbun. Kalau awak cedokkan nasi tu kan untuk orang yang belum datang lagi, okay, awak nak bagi yang awal-awal cedok ke yang bawah-bawah? Awal-awal, sebab awal-awal tu tanda kehormat, bawah tu dah macam sisa dah. Kena ada nilai hormati lah. Lagi satu, kena juga ada ilmu protokol. Walaupun dalam majlis yang santai, majlis yang relax, tapi juga tahu juga tentang ilmu protokol. Okay, contohnya kalau awak memanggil orang kan, tak boleh macam orang tu, contohnya, minta maaf ya, contohnya orang tu berbadan besar, tak boleh panggil dia yang pelik-pelik macam okay, awak yang gemuk tu. Ada peribahasa tak kat situ? Kita tak gunakan body shaming. Kita panggil yang, sebab tu dalam bahasa Melayu dia ada kiasan-kiasan. Okay, awak yang hitam manis tu, kalau hitam biasanya orang katakan negativity kan, tapi kita cuba hitam manis. Okay, kemudian kalau kulit orang tu, kalau kulit dia kuning apa? Tengok tak cara orang menggunakan hiasan untuk tidak menyakitkan hati. Okay, yang kulit kuning yang macam banyak tu ada tak? Tak ada kan? Jadi ini bukan pipi tembam ya. Nanti research balik tentang apa. Okay. Sebab tu saya tanya, saya buat program jelajah bahasa. Saya tanya macam, okay, siapa lagi ya? Sebab tak nampak. Okay, kita panggil itulah. Yang baju hijau buat dia terlindung kan? Boleh tak? Kat belakang tu. Awak lah. Boleh ke depan tak? Ke depan sebab terlindung, sian tak nampak. Okay. Boleh ke depan? Okay. Okay, kenalkan nama? Muhammad Sana bin Rubah. Dari mana? Melaka. Sini. Melaka, dari kampus apa? Dari kampus apa? Institusi. KYS. KYS ya? Okey, asalnya? Asal dari Melaka. Okey, cuba bagi 2 nama tempat lah di Melaka. Okey, masih bagi contoh ya. Relax. Nama betul? Adam. Arif. Oh, Arif juga kan? Alif. Okey.
Contohnya, dari saya bagi contoh ni, awak buat versi awak tapi gunakan Melaka ya. Boleh ya? Dengar dulu. Dari Palembang ke Indragiri, singgah di Malang, membeli beranak. Okay, awak pula dari mana ke mana, singgah kat mana, beli apa? Senang je. Tapi saya tak nak macam dari Miti ke UTM, nak tempat yang bunyi dia sedap. Apa nama tempat yang sedap kat Melaka ni? Apa? Kalau yang senang, dari Jasin ke Merlimau. Singgah di mana? Okey, singgah kat mana? Betul nak beli apa? Senang tak? Senang kan? Okey, Alif dia bagi dia masa 5 saat untuk fikir. Okey, seorang lagi tu boleh? Yang rambut dia macam TikTok. Satu, saudara boleh? Satu. Okey. Okey. Okey, saya nak train anda supaya dalam kita punya fikiran ni semua perkataan yang indah-indah dia punya impact dia. Padahal ada je tempat yang indah, ada nama tempat, tapi nama dia macam bila sebut tak sedap dengar kan. Contohnya awak buat ke majlis kahwin kan, cantiknya pengantin ni macam kita mesti gunakan macam tu, mesti yang indah-indah. Tak boleh macam pengantin ni cantik lah macam mengkarung. Tak boleh. Dia mesti yang berpati sejoli, apa lagi yang indah. Yang indah. Okey, sekarang chatnya sama juga. Okey, dari mana ke mana, singgah kat mana, beli apa. Senang je. Okey, boleh imagine dulu. Yang pertama, adab dia ada kaitan dengan intelektual. Kalau orang tu tak ada intelek, bahasa dia memang merapu lah. Okay. Yang kedua, kena ada imajinasi. Okey, terdengarkan nama apa? Nama saya Putra Ashraf. Putra Okey, baik. Jawapan versi Putra dulu boleh ya? Okey, terdengarkan. Dari mana? Dari Jasin ke Kelang, singgah di air keruh, membeli kerja. Banyak keria kat sini ya? Semua orang punya keria. Okey. Dini tadi pun suka keria juga. Okey, dari Jasin ke Kelebang, singgah di Keruh, membeli keria. Okey, betul. Okey. Okey, baik. Yang kedua, Alif. Awak pelajar ke penari profesional? Pelajar. Okey. Okey, awak pula dari mana? Dari dari sabar, tarik nafas. Okey. Okey, yang lain diam ni kan dah berikan perpustakaan. Okey, dari mana? Dari Kliwon ke Masjid Tanah. Masjid Tanah, okey. Betul. Singgah di mana? Singgah di KYS. Okey. Beli apa? Dunhill tak boleh. Vape tak boleh. Okey. Dia mesti yang sedap-sedap, indah-indah. Okey, apa lagi? Suka kuih apa? Suka makan apa? Oh, surprisingly, muka awak macam tiramisu. Tapi suka Sri Muka Okey, boleh. Singgah di Jasin, membeli Sri Muka. Okey, cuba sebut. Singgah di Jasin, membeli Sri Muka. Okey, apakah dua warna Sri Muka? Sri Muka warna apa? Putih, hijau. Oh, lepas tu awak hijau kan? Okey, terima kasih untuk dua pemuda ni. Siapa kat sini kalau dia mimpi macam mimpi Kamus Dewan ke? Tak ada? Okey. Baik, adik yang paling depan ni. Okey, yang tengah ni.
UTM ke KYS? UTM, okay, boleh ke depan. Pernah tak di UTM ni, siapa sini warga UTM kat tangan? Semua tak mengaku je. Pernah tak dekat kafe ke, dekat mana-mana nampak macam wanita yang macam gadis Melayu terakhir? Di jalan depan asrama pun macam Assalamualaikum. Tak dapat selendang dia gadis ayu nampak? Ada? Mungkin jemaah puteri Nurlendang ke nampak? Tak ada? Okay, boleh ke depan? Kita tanya soalan ya. Santai. Okay. Saya bagi nama apa? Alfa. Okay. Kalau awak hidup di zaman dulu, bayangkan 1920-an. Dulu nama orang apa, nama macam mana? Nama dulu. Bayangkan awak ni bunga apa? Melu. Lagi bunga apa? Kasturi. Ha? Kasturi dia lebih kepada Kasturi dia memang ada bunga juga, tapi dia lebih kepada tumbuhan kan. Okey, bunga mawar lagi nama apa? Tanya ayam tak baik ya. Nama orang kena nama yang indah-indah kan, ada ini. Dahlia. Dahlia. Okey, Arif, apa bunga yang awak suka? Bunga apa? Bunga melu. Bunga melu. Ni lain. Boleh beza tak? Melu, mawar, kenanga, boleh beza tak? Kalau dekat kubur bunga apa, Arif? Bunga kat kubur bunga apa? Nak kita hantar Kemboja ataupun tanya abang tu kan. Kena buat rombongan pergi kubur lah ya. Okey. Baik. Memang Melayu pure ke Melayu kecukan? Ya. Okey, dalam puisi Usman Awang disebutkan bahawa dalam sejarahnya Melayu itu pengembara lautan, Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu, Banjar juga disebut Melayu. Keturunan Aceh adalah Melayu, Minangkabau memang Melayu. Awak Melayu apa? Okey, agak-agak apa? Berpandukan awak punya ayah bonda punya tu, agak Melayu apa? Jawa ke, Bugis ke, Minangkabau ke? Tak tahu okey. Boleh ke depan sekejap? Okey, orang dahulu mereka kopi, maksudnya dia tengok alam, dia buat dalam bentuk tarian ke apa semua kan. Okay, contohnya kalau mereka ni macam mana cara potong padi? Macam mana? Potong padi? Tak pernah ni. Sebab duduk di kondominium kan? Dekat kondo? Tak. Saya di kampung. Tapi tak tengok padi? Okey. Pernah tak orang punya makan ayam? Macam mana caranya? Okey. Daripada gerak-gerak tu semua, mereka ubahlah bentuk tarian. Ada kat sini ada tak dancers UTM ke, ada tak? Penari UTM ada tak kat sini? Penari KYS? Nak cari seorang dancer ada tak? Ada tak? Tak apa, mengaku je. Okey, daripada gerak tu mereka ubahlah bentuk tarian. Macam mana tarian agak-agak kalau pergi makan ayam? Okey. Okay, asal-usulnya macam tu je, tapi bila ditarikan jadi macam mana? Macam zapin. Zapin. Kan kalau macam tadi potong padi tak boleh tengok, torek getah macam mana? Okay, kalau ditarikan Macam mana? Cuba buat gerak tari. Tak tahu. Okay, tapi dia betul lah tu. Okay. Semuanya pergerakan tu diubahlah bentuk yang ada nilai budaya. Nampak tak? Okey, kalau macam kata awak menjala ikan macam mana? Menjadi tapi gerak tari awak tu pun dah melambangkan tu. Okey. Kalau awak seorang guru, okey, ataupun pelajar ke, cuba awak tunjuk seseorang, tunjuk kawan. Ni macam kalau macam ni nampak ada macam mana? So kita perbetulkan. Okey, kalau awak tak kenal dia, nak panggil dia apa? Awak. Okey, kalau yang formal sikit, Cik. Kalau dia nampak macam lebih matang, saudara. Saudari, puan kan. Sebab kita tak boleh panggil sembarangan.
panggilan hormat juga penting dalam ilmu bermasyarakat. Boleh tak kita nampak, kita tiba kat sini, tiba-tiba Sultan lalu, nak panggil apa dia? Cik Sultan, nak panggil apa kalau nampak Sultan berlalu tiba-tiba? Baginda. Ataupun tidak senang kita panggil tuanku lah. Tuanku. Okay. Senang tak ilmu protokol ni? Senang, tapi kena banyakkan pembacaan. Okey. Tak puas hati sebab Arif tak nak datang sini. Dia punya takut lah. Kita boleh call polis je. Terima kasih. Sebenarnya soalan senang je. Sebab kata orang Penang. Okey. Okey, betul. Okay. Awak baca bidang apa? Teknikal? Office management. Okey, soalan saya senang je. Selalu saya tanya. Rumah apa yang paling gelap? Sangat senang kan soalannya. Rumah paling gelap ialah jawapan? Kubur, okey. Macam ni. Dia tengok, dia tak jawapan betul salah. Tengok situasi. Kalau macam Arif ni dia rajin ngaji, so dia katalah rumah macam gelap macam kubur. Rumah paling gelap rumah kubur. Kalau pelajar UTM engineering, rumah tanpa elektrik. Tapi kalau ikut bahasa sastra, rumah paling gelap adalah rumah tanpa cinta. Ramai ingat cinta kekasih, tapi cinta pada ibu bapa, cinta pada Allah. Tengok tak bagaimana sastra ni membentuk akal fikir yang lebih luas. Arif ya? Daripada kubur tu boleh menjadi dengan cinta, kubur boleh menjadi malaikat yang indah. Dengan cinta, tadi kubur boleh menjadi penjara ataupun istana. Pilih nak yang mana. Semuanya kita dapat kalau kita membaca membuka cakrawala minda. Dan tiada lagi galaksi yang membina jiwa. Okay. Siapa dekat sini yang perempuan-perempuan, dia memang jiwa dia mau klasik datang, yang masih lagi membasuh di sungai, tak lagi gurau je. Okey. Nak tanya dekat kaum Hawa ya. Okey. Siapa sini? Okey, yang tu yang rambut dia macam TikTokers tu. Ramai sekarang kan ramai anak muda rambut tebal-tebal ya. Okey. Okey, betul. Boleh ke depan? Saya dipahamkan kejap lagi ada persembahan ya. Daripada Arif ni, persembahan. Boleh donang sayang tak? Boleh tak? Okay, nama? Nama Badrul. Okay, berapa lama ambil masa untuk siapkan rambut tu? 2 minit. Oh ya, memang semua jadi macam tu lah. Pernah tak tengok perempuan pakai baju kurung? Cantik ke tidak? Agak-agak. Kenapa nama dia baju kurung? Supaya apa? Kenapa nama dia baju kurung agak-agak? Okay, saya bagi pilihan lah. Suka tengok gadis berbaju kurung ke gadis seksi? Okay, alhamdulillah. Kenapa nama dia baju kurung? Agak-agak. Menambahkan menutup apa itu? Tapi jawapan yang lebih budaya, supaya pemakainya dikurung oleh adat dan syariat. Apa baju kurung? Bila pakai kurung tu dia tak rasa macam nak gede-gede ke, supaya dia dah pakai baju kurung, dia terkurung dalam adat dan budaya. Okey. Kalau orang pakai songkok kan, kadang-kadang dia sengit sebelah kanan. Kenapa kakak? Sebab apa? Kalau kita terima amalan yang baik di sebelah tu dia punya simbolik dia. Okey, kalau macam mana saya punya pembantu ya, nak tunjuk tidur. Okey, kalau samping pun ada maksud dia. Kalau dah kahwin tinggi mana, kalau belum kahwin macam mana.
Okey. Cuba bayangkan depan ni ada semua ulama-ulama. Macam mana awak nak lalu ke depan? Tunjuk sikit. Ada ulama. Ada ulama semua. Okey. Tadi saya kongsikan laras bahasa intim kan. Okey, kalau dalam dewan ni semua ustazah, ulama. Macam mana? Apa ayat-ayat contohnya ayat-ayat ustaz-ustaz? Alhamdulillah. Lagi? Moga ini menjadi asbab kita lah dapat hidayah. Apa lagi ayat? Moga kita semua dirahmati. Tu dia. Kalau duduk dengan ulama, itu jangan keluar kan? Bayangkan kita duduk semua lepak-lepak dengan mak rempit je. Apa ayat dia macam tu? Jom ke Serban. Yang kat Serban, mana ni lah? Pernah tak jumpa mak rempit? Selalu. Apa lagi bahasa mereka yang mak rempit? Willy, apa lagi? Ya. Cinggi. Adik tahu tak cinggi tu apa? Cili ke apa? Cikaro cinggi kan? Tu dia punya circle ni kau membentuk bahasa. Okey. Cuba awak tunjuk pula. Ramai-ramai ni siapa yang wajah dia macam pahlawan Melayu? Yang ramai-ramai sini lah. Muka dia macam seolah-olah dia hidup di zaman Melayu Melaka. Siapa kata dalam lagu? Ada? Semua moden. Semua moden kan? Semua muka T20 ya. Okey. Tak apa, terima kasih. Okey. Dapat ilmu baru tak? Awak ni badar kan? Tu tengok baju badar. Belum lagi. Belum lagi tapi pakai baju badar. Badar ialah badan Arif badar. Bukan. Apa itu? A badar, B badai, C badar. Yang mana? Badar. Okey. Rasanya awak hidup dalam image-image Naruto, anime, betul tak? Dia tak wujud di alam Melayu. Macam mana ya? Cabaran kita mungkin ChatGPT ke AI ke, kena perbanyakkanlah bahan-bahan yang mendorong anak muda untuk cintai budaya. Tanya dengan MC kita lah. MC dah tahun akhir kan, yang beri kita berpuas sikit. Okey, kalau macam tadi kita sebutkan rumah paling gelap tu semua kan. Okey, kita bermain yang benda-benda yang senang lah. Kalau orang tu bibir dia merah, merah apa? Merah bak. Merah bak apa? Delima. Okey, kalau kulit dia putih, putih bak apa? Putih melati. Tak, kulit macam apa? Dia putih macam putih. Okey. Telur apa? Telur. Putih bak telur di, bukan telur dadar. Telur dikupas. Tu kupas kan putih, melepak, putih bersih kan. Nama apa tu? Zadi. Banyak tak membaca tentang hal-hal Melayu? Sekilas saja lah. Sekilas ya. Kalau boleh kita nak tambahkan lagi. Contohnya dia banyak lagi. Contohnya kalau kita sebut www.utem.ny/ contohlah /Melaka. Yang / tu dalam bahasa Melayu tak kan? Sengkang macam tu. / tu. Ada bantuan? Dan bahasa Melayu. Sebab UTM baca bahasa Inggeris English but Engineering Technology kan. Sesajalah. Kita panggil sekarang panggil malang kan. Tapi kalau nak lebih sastra kita panggil garis miring. www.my garis miring cheers. Macam tu. Okey, kalau hashtag bahasa Melayu
Tak apa. Hashtag. Okey, biasa yang standardnya tanda pagar. Tapi kalau kita nak lebih puitis, Dwi Pangkah. Okey. Dwi Pangkah pakai 2 kali lah. Tapi dia nampak lebih berseni macam tu. Okey. Mana, kita maaf ya, mana yang lebih awak takutkan? A. Armada, B. Garuda, C. Janda. Mana yang lebih awak takutkan? Armada. Armada ni maksudnya? Tentera. Tentera. Yang Garuda? Burung Garuda. Okey. Yang ketiga tu dirahsiakan ya. Okey. Sebutkan, okey, mana lagi yang KYS punya muda Arif ni? Okey. Tak ni arahan pengetua. Okey, sebab kalau yang dah Melayu sedia Melayu tak apa, ni yang moden ya. Okey. Terima kasih. Muka awak macam pelakon juga kan? Okey. Awak hidup di dalam anime kan? Okay. Apa kartun yang awak minat? Kartun. Macam zaman saya dulu, Doraemon. Macam awak membesar dengan Pipin. One Punch Man. Ha? Oh, Pak Cik tak tengok macam tu. Okey, apa lagi kartun yang awak tengok? Cuma perempuan tengok apa? Pipin, Doraemon, Shinchan lagi? Power Boy, ha? Awak tengok Mega Man tu? Tak tengok? Lagi kartun apa? Tengok Spiderman. Okey. Okey, baik, soalan saya. Nak soalan senang ke susah? Soalan senang kan? Okey. Sebutkan 3 jenis burung yang ada dalam alam Melayu yang hebat-hebat, ha? Macam warrior kan, macam A, burung apa? Tapi dia sebut Garuda lagi. Ha? Tak betul? Okay. Burung Raja Wali. Raja Wali, okey lagi. Jen apa? Jenta. Ha? Jentana. Itu bukan. Awak modern sangat, ha? English boy, ya. Nanti buat research, ya. Jentayu. Jentayu ni dia macam hebat. Dia terbang-terbang. Kalau dia patah sayap, dia punya kaki akan lawan. Kaki patah, dia punya paruh akan lawan. Paruh patah, kuku lawan. Kuku patah, dia punya semua dia boleh bunuh. Dia punya fighter ni sangat tinggi lah. Okay, lagi satu, Cendera. Cendera apa? Saya baik tahu Cendrawasih. Okay, itu yang khayalan. Kalau yang realiti, burung apa awak suka? Tak suka burung? Tak apa, sebut je lah. Merpati lagi. Merpati. Kakak tua lagi. Itulah. Kena satu, Arif kena banyakkan kosa kata. Kosa kata ni maksudnya? Dalam English kita panggil apa? Kosa kata? Vocab. Yang kedua paling penting, kosa rasa. Kosa rasa ni maksudnya ada banyak emosi. Okay. Kalau sedih, apa yang berkaitan yang sedih? Hiba lagi? Sayur. Kena bagi, okay, bagi senang lah. Rasa-rasa dalam bahasa Melayu, ada masin lagi? Manis. Pahit. Lagi. Kelat. Okay, kalau bau harum lagi?
Okey, yang busuk apa lagi yang busuk? Hapak lagi. Hanyir apa ni? Lagi? Kalau maksudnya kena orang Penang kan? Kalau tawar apa? Tawar. Siapa orang Ganu? Ada orang Ganu tak? Ganu kalau manis mana apa? Leting kan? Okay. Tawak kalau Penang panggil apa? Tawak apa? Tawak apa? Tawak hebiak lah. Maksudnya kena ada banyak rasa dalam itulah. Okay, kalau Jepun ni sedap, dia ada sedap lagi. Dia sedap, dia ada sedap, dia sedap lagi. Maksudnya apa? Agak-agak apa? Teka. Umami. Maksudnya dia ada rasa yang level tu lagi sedap. Kesian dia kan. Okay, tak apa. Terima kasih banyak. Siksa dia. Okay. Dekat college tak ada orang yang sembang-sembang pasal budaya, tak ada? Main batu seremban petang-petang tak ada? Main cokak tak ada? Oh, tak ada. Zaman sekarang mana ada kan semua tu, kita bimbang lah nanti 20 tahun makin terhakis. Baik, kita ada persembahan ya. Selingan sampai kita nak sambung lagi depan ni. Mana persembahan dah standby untuk menyanyikan lagu hiburan anda pada hari ini. Abang tu badan betul ya? Badan dakwah ya? Oh, okey. Hadirin yang dihormati, sejenak kita berhenti menjejak langkah inspirasi, memberi ruang untuk hati bernafas dan jiwa menyelami nada. Kini, marilah kita nikmati selingan istimewa daripada rakan pelajar kita sendiri yang akan menyampaikan nyanyian indah diiringi petikan gitar. Persembahan ini bukan sahaja untuk menghibur, tetapi juga untuk menyuntik semangat dan menyenangkan minda. Sebelum kita kembali menimba ilmu dan motivasi, majlis dengan sukacitanya ingin menjemput Muhammad Syafi Razi bin Muhammad Syawal dari FPMK dan Ahmad Arif Husni bin Muhammad Hasbi dari FDKM. Dipersilakan. Akal budaya untuk direnung, moga berpadu sebagai ilmu. Panjikan ia laksana bayu, dirgahayu kehidupan baru. Mana jentana? Terima kasih. Biasa petang-petang badan yang lagu apa? Petang-petang lepak nyanyi lagu apa? Satu campur tak kan? Lagu apa biasanya nyanyi? Kalau sembang dengan kawan, petang-petang sembang apa? Rukun-rukun Islam lagi? Tak. Okey, tak apa. Bukan senang kita nak masuk ke dalam. Kalau kita nak masuk dalam dunia pantun ke ataupun dunia Melayu ni, kena ada kawan dia supaya nanti adalah go dia. Macam kita main badminton kan, kalau seorang yang main, yang lain tu tak menyambut, dia takkan terjadi ya. Okey, ada lagu kedua. Lagu ni tentang ibu, betul ya? Lagu ni tahun 92. Masa tu kat mana 92? Syurgawi lagi. Okey. Lagu ni sedih. Cuba awak, saya bicara dengan awak sampai ada yang keluarkan tisu sebab sedih kan. Okey. Ada tak yang nak nari kat depan? Tak ada? Badar? Tak. Okey, tak apalah. Lagunya untukmu ibu, untuk kehilangan kita. Jangan.
Segala tempat merayakan hasratku ini, masih belum sempat ku buktikannya padamu. Tetapi padamu berulang kali ku renungkan kalimat yang diberi. Tuhan yang Esa, ampuni dosa ibu, tempatkan mereka di antara kekasih-kekasihmu, oh ibu, kekasih sejati. Ku taburkan doa untukmu ibu, ampunilah segala dosaku dilahirkan hingga akhir hayatmu. Di saat ini ku teruskan hidup tanpa bersamamu ibu. Tuhan yang Esa, ampuni dosa ibu, tempatkan mereka di antara kekasih-kekasihmu, oh ibu, kekasih sejati. Ku taburkan doa untukmu ibu, ampunilah segala sejak ku dilahirkan hingga akhir hayatku. Terima kasih atas persembahan yang bukan sekadar hiburan, tetapi juga mengalirkan semangat dan menambahkan cahaya pada majlis kita hari ini. Tepukan gemuruh buat mereka. Hadirin yang dihormati, setelah kita sejenak dibuai alunan nada dan petikan gitar yang menyentuh jiwa, kini tibalah masanya untuk kita menyambung semula perjalanan aspirasi kita. Marilah kita buka minda dan hati untuk perkongsian motivasi yang penuh ilmu dan semangat daripada penceramah jemputan kita. Dipersilakan Yang Berusaha Encik Ahmad Fitri bin Yahya untuk sambungan sesi motivasi hari ini. Baik, terima kasih. Dah hilang jentana. Kemana pergi? Silat? Oh, ada itu. Awak boleh bersilat tak? Boleh silat? Hari boleh? Boleh silat? Kalau diserang, apa guna apa? Ha? Tangan? Itulah dia anak muda ni, kita pandai juga mengetahui kod-kod rahsia mereka. Okey, kod rahsia ni memang termasuk dalam bahasa intim. Contohnya, kalau bergosip dengan kawan-kawan ada mungkin kod rahsia.
Zaman dulu masa 90-an ada dia punya terma-terma dia macam Amaku nama bermergini pamak sama zaman ini kau zaman nganman baman. Ada tak guna bahasa tu macam tu? Sempat tak? Bahasa M kan? Zaman sekarang guna bahasa macam mana untuk kod-kod rahsia? Dalam kamus Dewan ada banyak bahasa yang dah berubah makna kerana perubahan zaman lah. Contohnya kalau orang luar belajar bahasa Melayu, kalau bawang kan. Tapi zaman sekarang bawang mungkin maksud apa? Gosip, mengumpat dan jadi lain. Kalau sidai, kalau buka kamus Dewan, sidai memang maksud tu je. Sidai maksudnya sidai kain kan? Tapi sekarang sidai maksud lain. Dia jadi maksud lain dah. Kalau payung pun maksud lain kan? Payung ni maksudnya lain. Kalau pisang, apa kaitan pisang dan bosan? Perubahan dalam maksud kan. Kalau kunyit dah lain kan. Jadi kita nak cakap tentang resepi pun budak-budak kegelak sebab maksud dah lain. Kalau kacip, kita pun macam saya dulu sebab program kat sekolah, saya pun berpantullah kacip Pinang di bawah nak darat. Tiba-tiba budak-budak gelak. Apa yang kurangnya? Rupanya sebab kacip tu. Kacip ni macam mengarut, ataupun kalau orang tu menagih dada, dia punya kata-kata tu, mulut dia bergerak tu macam orang panggil kacip lah. Kalau anda pergi ke lawatan untuk program agensi yang tidak ada kebangsaan, memang ada. Kita membuat orang tu mulut dia macam kacip lah. Dia tak dapat benda tu, dia macam bergetar ya. Okay. Yang perempuan ramai tapi tak dapat nak bertanya soalan kan. Ada tak yang volunteer nak jawab soalan? Tiba-tiba semua duduk kan, tak apa tu. Sekali lagi lah. Sekali lagi. KYS ke mana? You tell. Saya ada kawan saya ni kerja dia buat baju ya. Tengah bersembang dia je. Den siapa sini yang ambil bidang fashion ada tak? Tak ada kan? Jentayu bidang apa? Arif Jentayu bidang apa? Belajar bidang apa? Office management. Ini Cik Den, kerja dia stylist. Dia buat baju-baju untuk artis lah. Macam siapa lagi yang buat? Aina Abdul, Iri Zafri, Rabiza. Sebab di tiga dia kerja department, bahagian pakaian ni, bahagian busana. Apa macam kita nak bagi menambah baik pakaian ni? Dari segi styling rambut macam mana? Rambut dia itu menampakkan lebih berhemah, lebih sisi tepi. Warna apa yang sesuai dengan kalau kulit macam ni? Warna dia. Warna biru. Masuk biru. Warna soft green. Soft green ada baju. Jadi kurang sama lah pakai. Kulit kita lebih kurang sama kan? Kalau tapi saya lebih putih. Orang Melayu ni tak panggil hitam legam, tak ada. Dia panggil hitam apa? Kalau macam kulit kita ni sawo apa? Sombatan dia macam ciku-ciku. Kulit dia macam ni. Dia tak gunakan bahasa yang jelek lah. Kalau macam orang bersanding, bagai pinang apa? Dia gunakan yang indah-indah. Bagai pinang di belah dua, bagai cincin dengan permata, bagai siang dengan suria, bagai malam dengan cahaya. Sebab pengantin kan? Dari segi kesesuaian baju dan kasut macam mana? Sesuai tak dia punya? Ini sesuai dengan tema ni dia. Lagu apa yang sesuai dengan dia? A. Bungkus. Ada TikTok tak? Macam mana lagu Bungkus tu? Lagu apa yang awak sedang dengar sekarang ni ya? A. Bungkus. B. Cindai.
C. Panggilan haji. Lah, kalau ikutkan awak, setiap orang ada karakter masing-masing dan muziknya ada karakter orang tu. Okey, muzik apa yang melambangkan diri awak? Contoh lagu? Okey, kalau macam pakcik awak tengok, pakcik suka lagu apa? Mungkin irama Melayu. Betul lah tu. Kalau macam Jentayu, Arif Jentayu, dia suka muzik apa? K-pop ke? Apa muzik yang melambangkan diri dia? Karakter dia, muzik apa? Heavy metal ke, rock ke, rap ke? Bagi saya R&B. R&B. R&B, what minat? Ke Boria? Okay, kalau awak sendiri? Pop je mesti. Pop. Pop? Pop macam mana? J-pop, K-pop, M-pop? K-pop lah mesti. Ya? K-pop mesti. K-pop. Oh, okay. Sebutkan semua anggota kumpulan BTS. Kata betul-betul Pak. Sebutkan 5 hang yang sinonim dengan Melaka. Hang? Hang Tuah, Hang Jumat, Haliki, Haliki. Ketinggal lagi. Hang Kesuri, ya? Okey. Saya tanya lagi soalan. Okay, awak kena jawab macam ni. Dari awak duduk hostel ke duduk rumah sewa? Hostel. Dari hostel nak sampai ke UTM ni berapa lama? Okay, jawapan dia mesti macam ni. Awak jawapannya kena kreatif. Contohnya macam dalam kiraan 2 kali saya masak nasi. So orang boleh estimate, calculate. Okay, berapa lama awak daripada asrama ke UTM, berapa lama tempoh dia? Contoh kedua, dalam kiraan ahli badar baca 2 kali surah Yasin baru sampai ke sini. Itu cara orang Melayu dia kira-kira. Okey, luas UTM dapat kita ukur tak? Dapat. Jarak dari air keruh ke UTM dapat kita ukur tak? Dalam cinta macam mana nak ukur? Sepatutnya digunakan banyak perlambangan. Okey, berapa lama dari perpustakaan Lama Hikmah nak sampai ke gerbang UTM? Berapa anggaran dia? 3 kali baju air sirap. 3 kali baju air sirap. Office management berapa lama? 3 kali baju air sirap berapa lama? Tiasa macam dekat ya. Dalam kiraan 7 kali dekan bernafas sampailah. Sebab orang zaman dulu dia banyak main perlambangan. Contohnya dalam pantun, pisang emas di bawah layar masak berapa biji? Kenapa pisang emas? Sebab pisang dia kan dia tak masak serentak, layar kan lama, so dia masak part by part, so boleh guna tempoh yang lama. Lepas tu masak sebiji atas peti. Lagi satu, pisang emas ubat kepada mesti awak membaca. Pisang emas, kalau awak mabuk boleh guna pisang emas. Dan pisang emas kulit dia boleh menjadi senjata. Maksudnya macam mana? Awak pergi berlayar, siapa ancaman dia? Kalau awak baring kulit pisang tu, dia boleh tergelincir, senang tendang je. Hanya dengan pisang emas. Lagi satu, ketika berlayar panas tak? Kulit pisang tu boleh dibuat, enzim dari kulit pisang boleh menjadi mencantikkan kembali kulit awak. Okay. Kalau ada burung-burung yang datang, Garuda, Jentayu, Raja Wali, boleh kita usir. Okay. Tadi awak suka burung apa? Sebab kita tak ada banyak kosakata, susah kita nak ungkap. Nama apa tadi? Putra, jurusan? Mechanical. Okey, baik. Apakah contoh dia boleh buka ni tak? Sampin. Cuba Putra pakai sampin, nak tengok nak tengok kreativiti ni. Tapi ni dah moden kan? Tak apa, dah tengok kahir je. Pakai ni. Awak dia pakai sini. Okey. Okay, biasanya kalau samping ni kita tak pakai dari bar. Kenapa kena dari atas?
Sebab samping kan lambang pusaka bangsa. Kepala ni sangat mahal bagi orang Melayu lah. Sebab itu kalau orang, minta maaf ya, ini untuk ilmu saja. Sebab itu kalau orang Melayu kata macam kepala bar, sebab kepala ni sangat sensitif, melibatkan minda, maruah. Sebab kita pakai, ni kan lambang Melayu, kita pakai dari atas. Okay. Kalau dia pakai samping ni, apa lagu-lagu tema yang sesuai mengiringi dia? Kita cuba kejap ya. Okey, sambil saya sulam ilmu bahasa, beliau memiliki six packs. Contohlah ya. Six pack dalam bahasa Melayu tu bagi apa? 6 petak. Arif ada berapa? 6 pack ke 1 pack? 6 pack ikut Kamus Dewan. 6 otot kekar. KEKAR. 6 otot kekar. Okey. Kalau awak terbang, pernah terbang paling jauh ke mana? Terbang fly ni. Ya? Ya ke? Sebab okey, kalau kita terbang, kita akan mengalami jet lag. Pernah ingat tak? Terbang selama 12 jam dalam flight, kita boleh rasa sakit, rasa macam perubahan waktu. Okey, Arif paling jauh pergi mana? Naik flight? Tangkap? Tak. Ya? Tak juga. Okey, dalam jet lag dalam bahasa Melayu kita panggil gangguan ritma harian. Pernah tak Mak Arif alami gangguan ritma harian? Mak marah-marah. Mungkin kalau tengok lecturer ke marah-marah, mungkin ada gangguan ritma harian lah, sebab awak tak buat assignment tiru ChatGPT dan sebagainya. Okey. Pernah guna ChatGPT? Okey, sekarang ancaman kepada pencarian ilmu ni adalah ChatGPT lah kan? Sebab memudahkan rasa fikir tu. Dan kalau kita selalu guna mesin berusaha untuk jadi manusia, tapi manusia akhirnya menjadi mesin. Cabaran zaman moden. Okey, awak tak pernah naik pesawat ya? Ketakutan ke memang belum ada peluang? Tak ada peluang lagi. Kita nanti insyaAllah saya doakan dapat naik pesawat. Jadi gangguan ritma harian. Bahasa Melayu dia sentiasa berubah. Lagi satu, kalau awak baca berita tentang taufan, apa contoh nama taufan? Nama taufan yang ada di ada taufan Katrina, taufan Emily, taufan apa lagi? Perasan tak? Taufan banyak nama perempuan. Kenapa nama perempuan ya? Sampai ada perempuan marah-marah. Nama taufan yang mesti nama perempuan. Sebab itu ada bangkangan daripada persatuan supaya setiap negara bagi nama taufan masing-masing, supaya tak sinonimkan taufan dan perempuan. Pernah tak ada perempuan mengamuk dengan putera? Sebab apa? Saya sendiri. Itulah maksudnya. Sebab tu setiap negara kena bagi nama taufan masing-masing. Sebab tu ada taufan durian, taufan pisang, untuk menukar persepsi yang negatif lah. Okey, mak dan taufan tadi gangguan ritma harian. Pernah tak mak kejutkan putera bangun menggunakan syair Melayu? Bangun anakku, ada tak? Tak kan? Okey. Cuba nanti kejutkan kawan kat hostel macam mana? Awak ambil, okey, tak ada macam Allah berfirman dalam surat tak ada. Okay. Sebabkan putera, kita tak wujud zaman tu. So, kita kena cari peluang-peluang untuk kita berbincang tentang budaya. Tambah-tambah, awak ni bidang kejuruteraan, dah tak ada peluang lagi untuk cari keindahan bahasa. Sebab kalau kita ni tinggi mana pun belajar berjaya, mesti ada akar ilmu Melayu dan budaya tu yang indah. Nampak tak? Sampai ni nak sedekah ke bagi? Ke? Ambil balik ya.
Kalau ambil balik kita panggil apa dalam bidalannya? Kita dah bagi tu minta balik. Betul lah, kita nak ada ilmu-ilmu dia. Kalau awak orang mana? Orang Penang juga. Okay, kalau di Kelantan Terengganu, kalau gotong royong kita panggil bekwa. Kalau di Penang panggil apa? Melaka panggil apa? Bekwa, gotong royong. Rewang kan? Kalau di Melaka, di Penang panggil apa? Tak ada? Ada? Okey, tak apa, terima kasih. Kita Okay, tu di sebalik samping kan. Yang perempuan saya tak panggil sebab susah sikit kan, sebab dah demonstrasi selendang tu payah sikit kan. Okay, terima kasih Putra. Awak dulu SMKA kan? Ya? Mana? Okey. Sebab muka awak terlalu SMKA bagi saya. Tak adalah, okay, segera je. Okey. Ansara rupanya. Okey. Ada tak sebarang soalan nak ditanya? Maksud agak terhad. Saudara? Beri ke depan. Baju hitam. Baju hitam ni? Are you Japanese? Japanese? Nama? Asal? Melaka. No, yang kan pelancong. Betul ke? But Japanese living in Melaka. Memang asal Melaka. Okey, kalau saya tak pernah sampai Melaka, apa yang sebenarnya menarik kat Melaka ni? Selain lampu isyarat yang banyak, okey. Apa lagi tarikan di Melaka? Naik kapal bot. Kapal lagi. Makanan. Okey, contoh kena spesifik makanan apa? Murtabak lagi. Okey, apa yang melazatkan sesuatu asam pedas? Asam pedas lazat kerana? Pedas. Membuat sepedas kan, mestilah pedas kan? Okey. Banyak-banyak nasi goreng. Nasi goreng apa yang awak rasa paling sedap sekali? Nasi goreng Cina. Okey. Kenapa Cina? Sebab dia tak pedas. Jawapan dia senang ya? Okey. Sebutkan kain-kain yang terdapat dalam alam Melayu. A. Kain batik. Kain apa lagi? Kain songket, kain perekat, kain santan. Pandai. Kain su. Sutera. Okey. Itu yang tinggi-tinggi kan? Awak nak jadi macam sutera ke kain basah? Kain sutera. Kenapa? Sebab lembut. Dan tinggi nilai dia. Okey. Rambut awak, saya suka rambut awak ni sebab warna dia. Warna apa? Warna golden brown. Golden brown ya. Sebab saya tengok macam skema warna pada rambut-rambut ni dia macam-macam. Ada apa lagi? Ada cashew, apa lagi? Warna rambut. Arif warna apa? Brown. Dark brown. Siapa yang consult untuk warna-warna macam ni? Melalui dekat ke apa? Untuk mendapatkan warna rambut ni, jumpa konsultan ke buat sendiri? Kajian apa yang kena pakai? Tengok pokok pinang ke? Tengok buah nangka ke? Apa? Pokok. Pokok apa yang seiras warna ni? Dia mesti ada unsur alam ya. Unsur alam tak dapat dipisahkan dengan kehidupan. Warna apa? Pokok balak dia kata. Bukan. Sakit perut saya masuk hitam ya. Pelajar dia lucu-lucu. Okay. Pokok balak. Saya ingat tak ada pun warna macam ni.
Dia mesti ada pokok-pokok warna-warna daripada alam semula jadi akan guna pakai untuk buat batik kan. Okey, banyak-banyak corak batik. Corak apa yang Mak paling suka? Corak bunga. Okey, bunga-bunga apa? Bunga dahlia. Ha? Bunga dahlia. Dahlia. Okey, lagi bunga apa? Okey, binatang apa fauna yang sesuai untuk buat corak batik? Kabrang. Macam Okey, pernah pergi tak Taman Rama-Rama dekat Melaka? Pernah. Okey, lagi corak rama, corak lagi? Ular. Ha? Ular. Ular? Ni batik ke apa ni? Sini. Okey. Kain batik lambang budaya. Dia tak boleh corak yang kontras dengan budaya tu. Dia mesti burung-burung yang macam kenyalang, merpati, merak, indah-indah lah. Kita tak boleh macam tadi apa? Ular, batik lambang kelembutan. Tak boleh ada ular naga, menggarung, jebon, tak boleh kan? Okay. Apa binatang yang nampak comel, sopan? Burung merpati. Burung merpati. Okey, lagi apa yang comel? Haiwan yang comel yang sesuai untuk buat batik. Tapir. Ada. Tak sesuai. Batik harimau. Okey. Itu untuk siam boleh lagi Okey, nama apa tadi? Okey, kalau awak hidup di alam Melayu, agak nama apa? Macam dulu nama apa? Pekan, Kecubung, Damak. Agak-agak awak nama apa kalau hidup di zaman Hang Tuah? Rencong ke, nama apa? Kuih keria ke? Okey, nama apa? Hidup di alam Melayu Melaka. Pak Abu. Ha? Abu. Pak Abu ya. Suci sangat ya. Terima kasih Pak Abu. Kita bayangkan nama macam Ledang ke Laksmana ke. Tapi itulah, saya syorkan kita kena banyak membaca. Santai pun tak apa, yang penting ada penambahan dalam kualiti bacaan apa yang kita baca tu ya. Okey. Siapa lagi akan jadi mangsa? Okey, kepada gadis India tu, nak tanya sikit tentang alam India. Pelajar ke pensyarah? Pelajar? Oh, ketua pergerakan sini ya? Okey, nama? Kencana. Kencana ni dalam bahasa klasik maksudnya emas. Kencana maksudnya emas. Okey, kencana, tengok tak? Pada dahi kencana ada apa? Kita panggil apa tu? Dekat dahi dia warna merah. Kita panggil apa? Okey, jawapannya? Nah, apa kita panggil ni merah? Hitam tu apa panggil apa? Hitam tu poter. Poter. Yang merah? Merah tu smelter. Oh, kenapa hitam? Ada beza tak yang kahwin tak kahwin dengan hitam? Kalau orang kahwin pakai merah. Oh, Orang kahwin pakai hitam. Okey, kalau apa beza? Putra boleh bezakan tak? Apa beza Tanggaci, Minaci, Aci? Okey, kalau adik apa panggil apa? Adik. Perempuan. Tangaci. Adik. Apa adik? Kalau makcik? Aci. Kalau panggilan hormat untuk kita tak kenal tapi nak macam puan lah, panggil apa? Kalau adik Tanggaci. Nanti kalau yang puan? Kalau abang? Aneh. 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 Aneh jentanah. Sama awak. Okey, aneh. Kalau yang maca tu kan?
Macam. Macam tu kawan. Kawan. Oh, kita panggil macam-macam tu kawan. Ni baru abang. Kalau pakcik? Pakcik apa om? Bukan om, Pak. Pakcik. Dia Pak. Oh, okey. Saya ingat macam ada, saya pergi program tu lepas, ada anak India, dia cakap macam comel panggil apa? Cantik, comel. Alaga ini. Alakar ke? Okey. Arif kan? Okey, kita nak cuba sebut ya. Alakar ke? Macam mana sebut dia? Alaga ini. Ini cantik kan? Okey. Dengar dulu, dengar dengan teliti ya. 1, 2, 3. Alaga ini. Kita dengar jawapan ya. 3, 2, 1. Berapa peratus ketepatannya? 80%? Okay, kita cuba sekali lagi ya. Awak bagi betul-betul ya. Okay, 1, 2, 3. Alaga ini. Alaka Rikinge. Okay, awak sebut macam ni ya. Bagai jentayu terbang di awan. Bagai jentayu terbang di awan. Bagai jentayu terbang di awan. Okay, memula. Alakar ringke bagai jentayu terbang di awan. Okey. 1, 2, 3. Ingat tak kita? Ingat. Okey. Sekali lagi. Alaga ini. Jentayu terbang di awan. Okey. Dengarkan gabungan India dan Melayu. Boleh tak? Ada suara buat bunyi macam India sikit. Boleh tak? Ada tak? Putra boleh? Ramai-ramai buat ya. Dia akan terimalah sebuah teater Sriwijaya. 1, 2, 3. Itu muzik perang lah. Tak apa, seorang je buat mewakili. Okey, yang rambut brown tu. Yang awak tadi tu. Awak buat 1, 2, 3. Awak ke depan lah. Okay. Japanese living in Malacca. Pak Abu ya. Pak Abu. Okay, kalau Pak Abu nama Jepun nama apa? Kalau awak orang Jepun nama apa? Ikari. Ikari. Okey, bukan Bikari ya. Okey. Ikari buat bunyi musik India. Okey, pinjam mikrofon, Kenshana. Kita panggil macam, okey, dalam ilmu India dia macam sarigama kan? Kan? Sarigama dia macam cuba 1, 2, 3. Ikari. Ini pembaca dia. Terimalah teater bangsawan Sriwijaya. Ingat kan? Bagai jentayu terbang di awan. Sudah? Boleh ajar tak cara sebut yang sarigama tu? Lagu India sikit-sikit boleh? Rosapu kan? Tak pandai? Kita apa awak lah. Apa aku lah. Okay, fokus. Di bumi Melaka ini, di hamparan Sriwijaya, sebuah kisah berlaku. Alaka Rikinge. Bagai jentayu terbang di langit awan. Okey, tepukkan dulu. Terima kasih kepada Jentayu. Untuk Pak Abu Ikari. Untuk Kencana. Kencana nak tanya, ramai-ramai pemuda Melayu depan ni, yang mana macam muka hantu lah? Okay, saudara boleh? Ke mana? Saudara. Okay. You from Taiwan? Taiwan kan? Nama? Eugene. From? Perak kat mana?
Taiping, oh dekat rumah saya. Okey, orang pelajar KYS ke UTM? UTM. Khusus? Kejuruteraan. Okey. Baik, sepanjang awak duduk dekat Melaka ni, 3 menu yang awak paling suka di bumi Melaka. Kalau Kencana suka makan apa? Di Melaka suka makan apa? Chapati. A. Chapati. B. Tosai lagi. Idli. Okey, awak pula suka makan apa? Ha? Makan. Nasi lemak ini. Ha? Spaghetti. Okey. Tom yum? Saya okey, saya dah wartawan, saya dah terbang ke banyak negara, lebih 70 negara. Di mana pun saya pergi, saya akan mencari apakah puisi di tempat itu. Yang paling suka ada satu puisi Cina. Boleh tak terjemah dalam bahasa Mandarin? Dengar dulu ya. Nanti awak cuba translate to Mandarin ya. Puisi ni sedih, macam dia bunyi macam ni ya. Ayah balik awal, ayah balik lambat, yang penting ayah balik. Faham tak? Tak faham? Ashraf ni kira ni hui macam wai. Okay, ayah balik awal. Okay, faham? Ayah balik awal. Faham tak? Okay, ayah balik lambat, yang penting ayah balik. Faham tak? Tak faham kan? Ashraf ni kira macam wai nak? Okay, your father going back early or late, the most important thing is your father coming back, because not all fathers going to work coming to home. Faham tak? Ini faham kan? Boleh faham? Macam boleh? Okay, dalam Mandarin kita panggil apa? Summary. Apa? Tak apa, nanti saya belajar you ya. Okay, terima kasih. Okay. Kita jumpa dekat Taiping tau. Okay, terima kasih Kencana. Terima kasih apa? Nandri. Nandri. Okay, itu dia. Setiap budaya ada dia punya tradisi masing-masing lah. Sebab kawan jiran saya tu ramai India. Kalau ada mereka kahwin ke macam-macam persembahan. Ramai juga kawan Cina. Betul dah, tapi dah lupa Mandarin. Dan ada kawan Jepun. Ikari. Awak memang lucu ya. Ikari. Mana Jentayu balik dah. Okey. Akhirnya saya seru supaya tingkatkan pembacaan. Dan ada, cuba cari dalam hidup ni sekali-sekali boleh berbincang tentang perkara yang ilmiah, yang ilmu, yang menarik, yang tentang budaya. Nak menajamkan kosakata. Saya tengok anak muda ni dia tak datang sebab dia tak berjumpa, dia tak dapat nak recall sebab tak berjumpa dengan orang yang satu nada ataupun satu vibes dengan dia. Macam tuan, pegawai ke pelajar? Itu yang tengok belakang tu pelajar. Awak pesilat kan? Bukan. Pesilat? Tentera? Itu apa? Ya? Pelajar. Saya nampak awak macam pesilat bukan? Apa kelebihan awak? Kelebihan? Tak ada kelebihan? Mustahil ke depan dia. Mana ada tak ada kelebihan? Ya, okey. Okay, kelebihan. Sebelum kita menutup acara ya, dah sampai pukul berapa dah? Okey, dah nak habis dah. Ni yang terakhir. Baru masuk ke dari awal dah ada? Dari awal ada. Seronok tak sesi ni? Alhamdulillah seronok. Apa yang awak dapat sesuatu daripada sesi ni? Dapat. Yang paling awak ingat apa? Cara membantu. Cara membantu.
Okay, saya ajar awak satu bantu. Awak ingat sampai bila? Senang je. Okay. Nama? Alif. Alif. Oh, ramainya nama Alif. Senang ya, okey. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Tumbuh bunga lalang. Tumbuh bunga lalang. Arif sangat cantik. Arif sangat cantik. Semua berbau sayang. Semua berbau sayang. Senang ya? Cuba kira ni. Hujan. Hujan rintik-rintik. Tumbuh bunga lalang. Okey. Arif sangat cantik. Semua bersayang. Nanti awak dah kahwin, awak buatlah macam nama tuan wanita. Hujan rintik, tumbuh melalang. Nanti kita Minah sangat cantik, Arif sangat sayang. Senang kan? Okey. Ada juga orang Cina saya rujuk untuk dapatkan ilmu dia. Contohnya macam ni buah mangga, Cina yang cakap, buah mangga sebiji bulan belum dikupas telah semanis. Cik adik kirim surat belum baca sudah nangis. Maksudnya ilmu pantun ke apa tak hanya daripada orang Melayu tapi daripada pelbagai bangsa. Dapat tak ilmu daripada Kencana? Apa dia sebut tadi? Kencana. Oh, jerit sikit apa tadi? Cantik tu? Ingat tak? Okey. Elek tak ada. Okey, kalau terima kasih dia. Bahasa Cina, Mandarin. Betul kan, Eugene? Betul. Okey. Mana yang lebih dekat dengan awak? A, cinta. B, seruan ajal. C, limpahan rezeki. Apa yang kita fikirkan tu yang menjadi getaran. Kita panggil bahasa ilmiahnya keterpanggilan. Kalau awak ni ada keterpanggilan yang kuat ke masjid kan, asyik pergi masjid je. Kalau minat kopi, asyik kopi memanggil. Jadi hidup ini kita ada satu listrik ataupun elektrik yang sentiasa memanggil. Macam kalau awak minat K-pop kan, bila orang sebut Blackpink je awak macam terus kita balik belakang. Okay, bagi Arif, apa benda yang buatkan awak orang sebut je awak sanggup pusing belakang? Apa? Macam Ikari orang sebut Naruto macam okay. Macam MC kita sebut Manchester United, dia macam tengah makan pun macam awak apa orang sebut je awak terus berpaling. A, Al-Quran, ya? Al-Quran ya, subhanallah. Awak pandai juga? Tapi awak muka terlalu badar untuk saya. Muka badar ya? Ya, saudara tu? Awak ni terlalu suci lah. Susah nak jumpa pemuda macam ni di akhir zaman ya. Okey. Ada tak orang panggil awak gelar tertentu ke? Laksmana ke tak? Oh, okey. Ikon slogan hidup awak, tagline hidup. Saya bagi ya. Saya bagi. Dimanapun aku berada, ku cari ilmu di tempat itu. Cuba-cuba. Dimanapun aku berada, di situ cari ilmu. Okey, itu awak boleh pakai sepanjang hayat. Walaupun di tempat yang salah, penjara ke, istana ke, kedai makan ke, dimanapun aku berada, ku cari ilmu di tempat itu. Cuba buat pancingan penuh semangat. Umpama Kencana jerit tadi. Dimanapun aku berada, di situ ku cari ilmu. Kita bukan guru untuk ni. Sebab tu, tengok baju dia ada elektrik kan? Maksudnya kena cari elektrik. Okey, apa ilmu yang dia dapat hari ini? Kenapa cubit kawan?
Okay, apa ilmu yang dapat hari ni? Belajar kosakata. Kosakata kena banyak. Yang kedua, kan ada lingkungan yang saling berkongsi membantu. Aceh? Dapat belajar dari banyak bangsa. Okey. Nandri, okey. Terima kasih. You KYS ya? Okey. Saya doakan semoga kita bertambah ilmu di jiwa. Dimanapun kita berada, carilah ilmu di tempat itu, semaikan jiwa di tempat itu. Moga-moga Tuhan mengikut sepanjang jalan. Tak ada batang yang melintang, tak ada onak yang menjelma, tak ada rancau yang bersilang. Moga-moga bagaimana datang itulah juga nanti baliknya, bersemi dengan ilmu, bercahaya dengan iman, dan dilimpahi dengan berkat selalu. Kita jumpa lagi dari waktu, insyaAllah. Sekian warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Bersaudara Encik Ahmad Fitri bin Yahya atas sesi perkongsian ilmu dan nasihat sebentar tadi. Seterusnya, majlis membuka ruang kepada para hadirin untuk sesi soal jawab bersama Encik Ahmad Fitri. Jika ada sebarang pertanyaan atau soalan, dipersilakan untuk mengajukannya sekarang. Apa tanda belajar tu belajar dengan berkait bukan sekadar kerja mata? Untuk saya tu untuk badan tu soalan. Dari badan ya. Ilmu yang berkat ni dia bertegaran dan banyak manfaat. Baikkan kalau anda berulang exam atau dengan cara yang salah. Pernah tak dalam assignment kan ada free rider? Kan kadang kita ni dapat ilmu tu dengan cara yang tak baik. Mungkin copy paste waktunya dan sebagainya. Jadi dia tak berkat, maksudnya walaupun awak dapat A, ada impak buruk akan berlaku selepas itu. Dia tak berkat, lupa terus. Berkat ilmu tu berkat kerana ilmu iman dia, insyaAllah dia akan kekal bermanfaat untuk orang ramai. Satu, kita ni bercakap mengikut laras dan kadar intelektual seseorang. Kalau bersembang dengan Menteri Najib Cakap Kampung, lain bahasa dia. Dengan anda semua ni siswa lain bahasa dia. Okay, ada tak kat sini pelajar sekolah? Ada tak? Ada? Pelajar sekolah ada tak? Pelajar sekolah tak ada? Okay, misal kata kalau adik umur berapa? Nombor 1. Kalau awak dapat assignment buat perkara yang budak tadika kan, soalannya bukan tadika lah. Dia tak budak tadika kita tanya macam ni, apakah implikasi GST dalam konteks ekonomi serantau yang mendorong pada fiskal yang tidak terterap dalam konteks Asia? Saya tak tahu dah 6 tahun. Soalan 6 tahun yang saya senang macam, adik suka tak makan aiskrim? Adik soalan yang saya senang, tak ada fikir kan. Umur berapa? 20. Okey, soalan untuk umur 20. Okey, awak rasa kalau kita beli pisang, kalau sekali goreng pisang buat pengat dia tak menguntungkan. Macam mana nak tukar pisang menjadi satu sumber ekonomi yang kuat? Pisang tu kita nak buat apa? Pisang goreng biasa, masih kan kategori biasa. Ladang kebun pisang. Kebun pisang ada risiko dia. Pisang tu kalau awak buat jawapan yang sains, enzim dari pisang, jadi kita gunakan nanoteknologi untuk menghasilkan produk kecantikan. Lebih kreatif lagi apa dia? Soalan untuk awak pula. 3 sekawan. Ada apa nama kumpulan ni? 3 darah apa? Pengitan. Pernah dengar tak nama kumpulan jenayah? Jenayah? Apa contoh nama jenayah? Gagal hitam lagi? Botak chin lagi? Paling mutu. Bangacak bangun kan? Okay, nama kumpulan ni apa? Tiramisu angkasa. Contoh lah kan? Okay.
Nama-nama kita panggil orang tu. Okey, pentinglah ya. Kenapa makin ke belakang betul? Cintayu. Okey. Cuma saya pernah tanya tadi macam rumah paling gelap kan? Jawapannya rumah apa? Rumah tak cinta. Tapi ada jawapan yang bagi saya pernah yang paling unik. Dia kata rumah rusa. Rupanya bila dikaji, individu itu adalah seorang doktor haiwan. Dia mengkaji rusa, memang suka dalam gelap. Kalau dulu-dulu tahun 90-an, perempuan yang suka duduk dalam gelap dan bahasa Hokkien tempatnya apa? Bohsia. Perempuan yang suka duduk dalam gelap dan terma dia bohsia. Sama sekarang panggil apa terma dia? Macam tadi Rempit, Cikarang tu lah. Setiap tempat ada dia punya terma-terma lah. Jadi tugas kita untuk menaikkan image dan martabat. Kalau perempuan tu macam mana panggilan dia? Panggilan tu menentukan pribadi seseorang. Kita ada perempuan, wanita lagi, Nona lagi, Jelita, Mustika, Puspita lagi, Sri Kandi, gadis kan. Kalau lelaki, apa? Lelaki, pria, Arjuna, jantan. Cari nak dipanggil lelaki ke jantan? Walaupun betul tapi tak guna. Contohnya macam aura kejantananmu memikat bagaikan hang tua. Okey tak ada. Tapi kalau dengan aura kebetinaanmu tak sesuai. Walaupun dia serti kerana dia melibatkan tradisi dan adab dalam sesuatu bangsa dia. Terima kasih kerana soalan. Moga-moga berkat ilmu untuk hari ini. Dan sekiranya soalan terakhir boleh ya? Mungkin soalan terakhir pernah tanya? Silakan. Assalamualaikum. Saya nak minta Tuan Fetri untuk berikan satu pesan atau nasihat kepada para pelajar tentang adab dan ilmu. Terima kasih. Yang paling mahal sekali kan, tahu tak pakaian apa yang paling mahal di atas muka bumi? Kafan itu badan pakaian nanti. Jadi sebenarnya macam ni, pakaian keimanan. Bila itu dipakai, dia membentuk pribadi, akhlak, ilmu itu akan cantik. Kalau yang bermuslim dia pakaian akhlak dan susila yang mulia. Sebab itu kita ni kadang-kadang kita ni memakai topeng, tapi ramai topeng yang terlepas dan tertanggal kan? Sebab tak memakai ilmu. Macam putra kan, dekat sini dah tak ada kompromi semua kan. Macam mana membentuk suasana sekeliling yang baik? Pilih-pilih kawan tak? Pilih mana? Sebelah kawan awak kena buat apa? Sebelah kawan awak kena apa? Sebelah kawan dia kena hafal 10 juzuk, hafal rukun negara, apa lagi? Okay, sebab tu lah tadi macam awak belajar elektrik dan ini dia menarik orang yang sama. Contohnya saya tengok 3 sekawan macam sama je dia punya vibes. Vibe mereka sebab mereka berkawan sebab ada vibes yang sama. Macam Ikari, dia akan menarik apa? Toshiba, Kawasaki, Sashimi, apa lagi? Shuchi, Suzuki, Honda. Dia akan menarik yang sama. Sebab keterpanggilan, dia punya word keterpanggilan. Kalau tak ada vibe sama kan? Okey. Ikari awak ada tak? Kawan Rempit? Ada tak kawan Rempit? Tak ada. Okey, Rempit dia pasti ya. Ada tak kawan maknya? Ada. Maksudnya kalau dia panggil Ikari kan, maksudnya kita panggil apa contoh bahasa maknya Ikari? Boleh tak Ikari panggil bicara? No, tidak. Tak boleh.
Maksudnya setiap orang akan terikat dengan dia punya circle ataupun vibes yang dibawa. Dia akan menarik perhatian daripada sesuatu yang berbangga. Jadi pensyarah request ya? Betul. Susah tak bagi anak zaman sekarang? Sebab cabaran mereka teknologi. Sebab dulu zaman-zaman masa Pak Cik muda kan, memang tak ada langsung teknologi. Maksudnya ada tapi terhad. Kalau assignment nak print pun memang guna Nokia je. Siapa sendiri guna Nokia 3210? Apa-apa kalau nota masalah kena pergi ke library untuk photostat baru dapat yang tu. Zaman sekarang dia show bagi snap dan mesti 3 saat satu dunia boleh tersebar. Betapa mudahnya kan. Zaman dulu hanya ada Nokia sahaja. Jadi kalau kita nak boleh tersebar dengan pantas, kena pergi gambar lagi, kena print lagi. Jadi hargai ilmu, hargai guru. Walaupun awak dah moden, tetapi adab tu yang paling mahal sekali. Pensyarahan bukan pelajar bidang. Kursus apa? Pelajar? Jurusan? Apalah ramai elektrik kan? Kenal ke dengan Alif ni? Tak kenal? Muka awak macam pelakon juga. Siapa dalam? Yang miskin. Yang miskin bukan? Hanya orang pelakon kenal dia. Dia awak cari Hanis Kamal. Hanis Kamal. Jadi saya ingat Hanis Kamal ni bukan? Kenapa tak Google nama dia? Okay. Ayat sekali untuk yang menyedari. Yang pertama kita bersabar. Yang kedua bersabar. Ketiga keempat, sebab saya pernah terima zaman sekarang. Saya ketiga dah hampir 23 tahun. Ada pekerja kategori Gen Z kan yang berapa tiga kan. Hari kedua tak datang, hari ketiga tak datang. Kemudian dia tampal nota dekat board tu, saya nak berhenti situ tu. So tak ada adab, integriti, intelektual, akhlak. Kalau boleh kita nak, sebab zaman dah berubah. Hari pernah tak minta duit dekat mak, kat ayah ke? Pernah tak hantar surat rasmi ke mak untuk minta duit? Ataupun surat macam kehadapan mak di kampung ngomong ke kan? Zaman dulu ada orang macam tu. Zaman dah berubah. Walaupun ringkas tapi tetap kena ada adab dia. Okay, nanti hari dengar lagu yang saya buat, tajuk dia Rencong Siti Nurhaliza. Awak orang mana? Selangor di mana? InsyaAllah. Ada satu alam yang perlu masuk. Bukan alam cinta, tetapi alam kita panggil alam tasawuf. Bila kita masuk alam ini, kita akan nampak benda yang indah je. Contoh yang saya sering sebut, kalau saya memukul pakaian ini, kan bermaksud saya benci pakaian, hanya nak usir debu yang ada pada pakaian. Kalau saya memukul dia, akan saya membenci, tidak hanya ingin mengusir dosa-dosa yang ada pada dia, ataupun akhlak buruk yang ada pada dia untuk membentuk pribadi. Walaupun rambutnya keriting, tetap diluruskan dengan ilmu dan amal. Ini pun macam pelakon juga ya. Siapa yang saya kata? Siapa? Tak ada. Ikari. Akhirnya jadilah hidup ini seperti bunga berkembang. Selain berkembang, hamparkan uangnya sebelum layu dan menjadi debu yang akan dilupakan. InsyaAllah. Terima kasih. Hadirin yang dihormati, berakhirlah sudah perjalanan inspirasi kita pada hari ini. Namun semangat dan ilmu yang dikongsi biarlah terus bersemi dalam diri, menyinari langkah dan membakar tekad untuk terus maju dengan adab dan ilmu. Setinggi-tinggi penghargaan buat yang berusaha Encik Ahmad Fidri bin Yahya atas perkongsian yang menyentuh hati dan menyemarakkan semangat. Terima kasih juga kepada semua para pelajar berbakat yang menceriakan suasana, serta semua pihak yang bertumpu lumus menjayakan program ini. Tidak dilupakan jutaan terima kasih kepada hadirin sekalian. Kehadiran anda menjadikan majlis ini begitu bermakna dan penuh erti. Semoga kita pulang dengan hati yang tenang,
jiwa yang terinspirasi dan tekad yang membara untuk terus menebar kebaikan dan ilmu. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan diminta. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Para hadirin diminta untuk setia di tempat duduk untuk sesi bergambar.